Amir bekerja sebagai kerani di sebuah syarikat kecil. Bosnya, Encik Razak, terkenal dengan sikap tegas, cepat marah dan jarang memuji. Hampir setiap hari Amir ditegur kadang-kadang atas kesalahan kecil, kadang-kadang tanpa penjelasan. Rakan-rakan sekerja lain sudah lama berhenti, tetapi Amir memilih untuk terus bersabar. "Kenapa kau tak cari kerja lain?" tanya seorang rakan. Amir hanya tersenyum. Dia percaya setiap ujian ada sebabnya. Suatu hari, berlaku kesilapan besar dalam laporan kewangan syarikat. Pihak pengurusan atasan datang membuat audit mengejut. Semua pekerja panik. Tanpa disangka, Encik Razak dipanggil untuk memberi penjelasan dan nama Amir turut disebut. Amir menyangka itulah hari dia akan dimarahi di hadapan semua orang. Namun, plot twist bermula di situ. Encik Razak berdiri dan berkata kesilapan ini berjaya dikesan awal kerana Amir. Dialah satu-satunya staf yang konsisten menyimak kerja, walaupun ditegur setiap hari. Semua terdiam. Selepas mesyuarat, Encik Razak memanggil Amir secara peribadi. Dengan suara yang lebih perlahan, dia berkata, "Saya sengaja bersikap keras. Saya diuji oleh pihak atasan untuk melihat siapa yang kekal jujur dan sabar di bawah tekanan. Awak lulus ujian itu." Beberapa minggu kemudian, Amir dinaikkan pangkat sebagai penyia. Lebih mengejutkan, Encik Razak berubah lebih berhemah, lebih menghargai staf. Amir akhirnya faham, sabarannya bukan sia-sia. Ada ujian yang tidak datang untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengangkat. Pengajaran, sabar bukan tanda lemah. Kadang-kadang, ia adalah ujian senyap yang membawa kejayaan tanpa disangka.